salah seorang aktris kita iaitu Balqis Mudawata sebagai Umairah. Jadi saya tanya Umairah, apa perasaan anda pada malam ini? Oh, saya sangat bahagia kerana kita berkumpul sebagai keluarga pada satu buat macam ni. Dan saya harap semua akan bekerjasama dalam perjuangan kita. Baik, terima kasih Umairah atas kata-katanya yang sungguh membina. Jadi bertemu lagi kita dalam episod akan datang dalam Perjuangan TV. Action. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Perjuangan TV. Jadi hari ini saya bersama General Berting. Apa khabar General? Good. Oh, I'm sorry. I cannot speak Malay. I'm sorry, I forgot. So, do you have any... apa perasaan Saya rasa bercakap Melayu? You learn to speak kind of Melayu. Perasaan? Saya rasa macam-macam perasaan ada. Terharu? Gembira Gembira? Okay. Okay, that's all. So, any words for our actor and actress? Good luck. All the best. Gambari. Kembali. Okay, thank you for the words. So, shall we meet again in the other episode with Perjuangan TV. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam episod baru Perjuangan TV. Pada hari ini kita akan menemubual watak Badrul kita pada hari ini. Badrul, okay. Jadi apa perasaan anda pada malam ini? Saya rasa seronok. Seronok? Saya dapat jadi kawan. Jadi ada tak kata-kata atau ucapan untuk para aktor kita dan kru-kru kita? Saya ucapkan semoga maju jaya lah untuk para aktor walaupun kita penat. Tapi membagikan beberapa hari ni jumpa sama-sama. Baik, terima kasih kepada kata-kata Badrul tadi. Jadi bertemu lagi kita dalam Perjuangan TV akan datang. Terima kasih. Bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV bersama saya, host anda. Jadi pada hari ini kita bersama dengan saudari Umi sebagai peniaga wanita. Jadi saya tanya apa perasaan anda pada hari ini? Hari ini Cakaplah. saya sangat gembira datang pada malam ini. Tengok muka saya ceria hari ini. Jadi ada sebarang kata-kata atau motivasi kepada aktor dan aktris kita? Teruskan berjuang dalam perjuangan ya. Baik, terima kasih atas kata-kata yang cukup membina itu tadi. Baik, itu sahaja dari untuk episod kali ini. Saya kata terima kasih. Assalamualaikum. Sinilah, sinilah. Ni apa ni? Cepatlah. Tak masuk frame. Okay, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV. Pada hari ini saya bersama dengan Syahdan. Kau sini? Ya, saya. Ayu. Jadi saya nak tanya yang pertama sekali. Apa perasaan anda pada hari ini? Cakap dulu. Tak ada perasaan. Ya, dan itulah laporan cuaca daripada TV3. Ayu rasa mula-mula Ayu happy, Ayu romantik, Ayu geram sebab Ayu kena bandingkan dengan Ayam. Lepas tu Ayu sedih, Ayu rasa macam Ayu nak mati. Oh, rupanya Ayu mati betul. Baik, seterusnya ada kata-kata untuk para aktor atau aktris kita pada hari ini? Buatlah sebaik. Sangat appreciate buatlah sebaik. Janganlah mengada-ngada nak salahkan skrip. Iklan Subway. Gelak jangan lupa nangis. Baik, Ayu dah hilang. Ayu dah mati. Itu saja untuk episod kali ini. Bye-bye. Baik, bertemu kembali bersama saya lagi dalam Perjuangan TV. Jadi saya akan menemubual seorang yang cukup memberi sumbangan yang besar dalam Perjuangan TV, iaitu cameraman kita sendiri. Ya. Iaitu Saudari Yasmin sebagai Mak Dayang. Baik, Mak Dayang, ada apa perasaan anda pada hari ini? Saya rasa sangat gembira tapi saya sedih sikit. Like a lag sebab tu sekejap lagi. Baik, ada sebarang kata-kata untuk para aktor dan aktris kita? Good luck korang, do your best. And yeah, till we meet again tomorrow and tomorrow. Okey, terima kasih atas kata-kata yang sangat membina itu tadi. Bertemu lagi kita dalam episod yang akan datang bersama saya dalam Perjuangan TV. Bye-bye. Baik, bersama saya lagi dalam Perjuangan TV. Jadi pada hari ini kita akan menemubual kita punya Arjuna. Jadi Arjuna, apa perasaan anda pada hari ini? Jawab.
jawab. Jadi okey. Itu Arjuna kata dia sangat seronok dan gembira pada hari ini. Jadi ada apa-apa motivasi atau kata-kata untuk para pelakon kita pada hari ini? Okey. Jadi terima kasih atas kata-kata yang gembira. Jadi bertemu lagi dalam episod yang akan datang bersama saya dalam Perjuangan TV. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kembali dalam Perjuangan TV. Bersama saya kembali adalah Mak Leha. Jadi saya nak tanya Mak Leha, ya pada hari ini apa perasaan anda? Perasaan saya hari ni agak kecoh, sangat seronok. Sebab kita dapat, saya baru first time datang sini. So sangat seronok. River ni? Tak, bukan. Oh, bukan. Jadi seterusnya soalan saya, ada tak apa-apa kata-kata motivasi kepada para pelakon kita? Trust the process. Trust a process. Simple but impactful. Itulah kata-kata daripada Mak Leha kita hari ini. Jadi bertemu kembali kita pada episod akan datang dalam Perjuangan TV bersama saya. Terima kasih. Bertemu kembali dalam Perjuangan TV. Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya, host anda, dan juga watak Mak Dayang bersama saya pada hari ini. Jadi saya nak tanyakan kepada Mak Dayang, apa perasaan anda pada hari ini? Perasaan saya sangat seronok kalau kita buat scene dari 1 sampai 20 hari ini. Jadi memang kita dapat tahu Mak Dayang sangat seronok hari ini, ya. Ya, untuk pengetahuan penonton semua, pada hari ini kita akhirnya dapat melakukan babat pertama hingga ke-20. Selama ni kita tak sempat oleh kekangan masa semua. Jadi saya nak tanya juga, ada tak kata-kata atau motivasi yang Mak Dayang nak bagi kepada para pelakon kita pada hari ini? Semoga kita punya persahabatan kekal hingga akhirnya, dan selamat study, selamat exam. Baik, terima kasih pada kata-kata yang sangat membina daripada Mak Dayang yang sebelum tadi. Jadi bertemu kembali kita dalam episod akan datang bersama saya lagi dalam Perjuangan TV. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV. Hari ini saya akan membuat seorang watak peniaga dalam kisah Perjuangan kita pada hari ini. Jadi apa perasaan anda pada hari ini? Bahagia dapat Rafiq ya, Rafiq daripada Pahala Fatimah. Dia hanya bersama whipped cream hanya RM1 saja, so RM4 semua. Baik, seterusnya saya nak tanya, ada tak kata-kata atau pesanan nak bagi kepada para pelakon kita pada hari ini? Ya. Makanlah secukupnya, tidurlah secukupnya, beraklah secukupnya. Terima kasih atas pesanan yang cukup membina sebentar tadi. Jadi bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi sekarang saya akan membuat watak Syekh Iman kita pada hari ini. Jadi Syekh Anta, apa perasaan anda pada hari ini? Allahu Akbar. Tolong teruskan. Saya tidak faham apakah yang anda katakan. Tak, bukan. Teruskan nak tanya soalan. Masya Syarukah? Masya Allah. Anak Ya ke Syarukah? Masrurun wa farihu wa farh. Alhamdulillah. Jadi ada kata-kata untuk pertemuan kita ini? Saya harap korang semua enjoy lah dengan cerita kita orang ni. Benda banyak kekurangan bagi korang ni. Baik, itu saja daripada Syekh Iman kita. Bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV akan datang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV bersama saya adalah watak Tok Sufi. Tok Sufi. Jadi Tok Sufi, ada apa perasaan anda pada hari ini? Saya rasa tak memuaskan beberapa saya jadi banyak latih. Penat. Tak apa, biasalah hidup yang begini. Seterusnya, ada tak apa-apa sebarang kata-kata atau pesanan untuk para pelakon kita? Pelakon. Okey. Saya harap kasih lihat suara Sky Elok bidang suara orang. Tok, elok Tok!
Sorry, takut kan. Dia penat ni. Saya semoga dengan lancar dan semoga apa ni dengan baik. Dan Allah program ni akan berjaya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Tok Sufi. Jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV akan datang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat datang bertemu kembali bersama saya dalam Perjuangan TV. Pada hari ini saya akan berbual watak kampung yang tak mati. watak orang kampung yang tidak mati ya. Jadi saya nak tanya apa perasaan anda pada hari ini? Penat. Penat. Tapi proses sama gembira dapat jumpa orang bersuara sama-sama kawan-kawan baik. Baik, seterusnya saya nak tanya, ada tak sebarang kata-kata ataupun pesanan kepada para pelakon dan kru kita hari ni? Okay. First of all, mungkin English is okay. okay. Sebab kita sibuk dengan ni sampai malam, sampai untuk minggu seterusnya ni yang memang penuh jawab malam. Jadi silalah jaga kesihatan anda dengan sikit-sikit makan, minum air banyak, tidur secukupnya, dan gantilah sebanding-banding dan janganlah fikirkan pelajaran. Okay, itu yang paling penting. Terima kasih atas kata-kata yang sangat memberasakan daripada watak orang kampung kita tadi. Jadi ingat rakan, janganlah kita lupa akan diri kita sendiri walaupun kita penat untuk perjuangan di sini. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Bertemu kembali kita dalam episod Perjuangan TV akan datang. Terima kasih. Action. Baik, bertemu kembali kita dalam dalam episod Perjuangan TV yang seterusnya bersama saya, Balkis yang memegang watak Umairah. Jadi, bukan dah interview ke tadi? Dah lah. Oh iyalah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Perjuangan TV. Pada hari ini saya akan menemui apa? Awak peranan awak sebagai apa? Saya sebagai sound director. Dan itu? Baik, jadi mereka adalah sound director. Jadi mereka yang akan mengawal kita punya sound effect. Jadi saya nak tanya sikit, apa perasaan anda pada malam ini? Saya sangat nervous dan juga excited. Seriously, Niva? Baik, ada berapa kata-kata atau ucapan untuk para aktor kita pada malam ini? Good lah, korang memang mantap ah. Waktu biasa tu dah merembang dan nangis. So mesti waktu the day tu mesti gempak kan. Amin. Niva? Yang punya lakonan yang makin baik. Baik, terima kasih. Itu saja sesi temuan kita pada hari ini. Bertemu lagi kita dalam Perjuangan TV pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV bersama saya adalah Aisyah Rizwan. Yes, Aisyah Rizwan memegang watak sebagai seorang Penjual sayur-sayuran di pasar malam. wah, mesti segar sayur-sayuran Macam dijual rasa ni, kau kan? boleh dipetik saja di bakar rumah. Wah, memang hebat. Jadi soalan saya yang pertama pada hari ini ialah apa perasaan saudari Aisyah pada hari ini dengan kita punya sesi latihan kita hari ini? Walaupun saya sebagai penjual saja, tapi saya sangat capek banget kampung. Macam tu. Okay. Oh, jadi penat ya, tak apa. Memang penat tetapi kita tahu hasilnya nanti insya-Allah akan memberangsangkan. Amin. Seterusnya, soalan saya yang kedua berbunyi, ada tak kata-kata atau motivasi untuk para pelakon kita pada hari ini? Semoga saya harap semoga nanti waktu hari kejadian semuanya baik-baik belaka begitu. Ya. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah. Jadi kita akan bertemu lagi dalam episod akan datang dalam Perjuangan TV bersama saya. Terima kasih. Sekian. Tak boleh keluar ni. Tak boleh. Lihatlah apa yang jadi di sana. Lah pula. Sedikit ini adalah pandangan dari belakang pentas. Dan kita tengok ini adalah babak ke-20. Spoiler. Jadi kita lihat seperti ramai yang mati ya. Jadi siapa yang mati, yang baik atau yang jahat? Mari sama-sama kita saksikan. Anak bapak. Sabar, boleh bagi. And action. Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya kembali host anda pada Malam. petang. Malam Okay, belum tidur. Jadi dengan bersama Malaysia saya lain. kembali dalam Perjuangan TV. Jadi pada hari ini saya bersama dengan saudari
ada Tak suara. Saya ni sakit tekak sikit. Tak apa. Nama saya Farhana. Saya awak berperanan sebagai apa ni? Saya in charge lighting guys. Wah, lighting director kita. nicest one. Ya, jadi saya nak tanya soalan. Apa perasaan awak pada hari ini? Letih sangat-sangat sebab hari ni satu hari kena banyak benda kena buat. Saya dah lah belum mandi lagi. Lepas ni saya nak mandi terus, lepas tu tidur. It's okay, tak apa. Semoga penat lelah kita semua pada hari ini. Dan sebelum ini ataupun selepas ini menimbulkan satu hasil yang sangat-sangat memuaskan hati kita. Amin. Jadi soalan seterusnya saya, ada tak sebarang kata-kata untuk semua kru dan pelakon perjuangan kita ni? Saya cakap dalam Melayu English Melayu. pun, English pun boleh. It's okay, up to you. All of you did really great. Korang memang mantap. Semasa memang dari bulan 12, everyone, all the actors, actresses, crew, semua orang memang mantap korang. Keep up the great work. And after habis perjuangan ni, saya harap semua orang punya hubungan still erat. Bolehlah macam kalau jumpa Zulkarnain, Ayu. Okay, itu adalah satu kata-kata yang sangat menyentuh hati daripada saudari Farhana kita tadi. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Kita bertemu lagi dalam Perjuangan TV episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kembali bersama saya lagi. Tak ada orang lain dah dalam Perjuangan TV. Jadi pada hari ini bersama saya saudari Aimi. Baik, saudari Aimi berperanan sebagai Membantu pada Sister Fana. Assistant Director for Lighting lah. Okay, so saya nak tanya saudari Aimi, apa perasaan anda pada hari ini? Saya rasa amat gembira kerana dapat berada di sini melihat pelakon-pelakon kita berusaha keras untuk menjayakan teater kita yang akan datang. Yes. Ya, tidak disangka lagi memang pelakon kita sangat berusaha keras, tapi kita tak boleh lupa kru kita juga telah berusaha sangat-sangat keras daripada awal buat dialog sampai sekarang. Jadi ada kata-kata semangat tak untuk kita punya kru atau pelakon? Semoga kita semua sentiasa menyokong satu sama lain dan menjayakan sehingga ke akhirnya. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Jadi itu saja untuk Perjuangan TV pada kali ini. Bertemu lagi kita pada episod akan datang. Terima kasih. Really enjoy this moment. Hai, hari ini kita day 7 to Perjuangan. Ya, guys. So, let's get it. Saya dah bertitok dah tadi main TikTok. Where are we going? We are going to Ghazali Square. Now it's 11:55 at night, and we are going to record reaction video for teaser by Pixel. So this is the Pixel. We're looking at the reaction video. So here we are waiting for the reaction video. Assalamualaikum, bertemu kembali kita dalam Perjuangan TV. Jadi hari ini saya bersama dengan Zulkarnain. Baik, Zulkarnain. Jadi saya nak tanya apa perasaan anda pada hari ini? Alhamdulillah, saya happy. Happy? Lagi? Itu je? Okey. Selain tu ada tak apa-apa kata-kata atau pesanan untuk kita punya pelakon dan juga kru? Pesanan saya satu je. Kita penat sama-sama, kita berjaya sama-sama. InsyaAllah, amin. Jadi kita harapkan segala pengorbanan kita untuk perjuangan ni akan membuahkan hasil yang sangat-sangat memberansangkan. Jadi itu saja dalam Perjuangan TV kita. Terima kasih. Dah episod terakhir dah. Annyeonghaseyo. Annyeong. Penny. Fan service. Astagfirullahalazim. Budak-budak ni. Marilah kita solat bersama-sama di hari yang mulia. Mak Seleha kita. Sebelum kita mulakan berlatih, Ya.
Weh, nak bagi. Aku nak tengok reaction. Okay, bersama saya Berita Cuaca TV3, Perjuangan TV. Kita akan interview semua orang. Hujan ni kalau dia tak nampak, maknanya dia tak jodoh. Sampai kesudah dia sembuh. Okay, kita akan interview. Ya. Okay, kita akan interview. Kita akan interview salah seorang daripada aktor kita. Nama. Hamzah. Hamzah lakonkan watak apa watak ya ke? Tak, mati. Hamzah ya. Hamzah ya, bukan. Mati. Mati. Oh, sedihnya. Ini alam barzah lah ni. Alhamdulillah di syurga sekarang. Macam neraka je, panas je ni. Tiba-tiba tak hujan. Salib Okay, kita akan teruskan interview kita kepada dia. Okay. Saya anak pelantang. Sabar, tak bagi mic lagi. Siapa nama? Saya Lukman. Tak payah menipu, nama kau Iqbal. Saya berlakon sebagai anak pelantang. Anak pelantang tu nama dia apa? Oh, tak ada nama. Okey. Okey. Apa pendapat anda kepada praktis pada hari ini? Praktis hari ini seperti biasa. Tugas saya hanya mati. Memanglah macam ni, diorang dapat gaji macam tu je. Gaji tak ada. Rezeki pun tak ada, tak apa. Asalkan jodoh ada. Siapa tak nampak hujan tadi tak ada jodoh. Okay. Seterusnya kita akan interview. Okay. Kita akan interview. Ada benda pula. Kita akan interview. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan interview dengan orang ni. Nama diberi? Aiden. Nama betul dulu. Fitri. Panjang betul, boleh tak panjang? Nama panjang. Dominic Irman Fitri. Apakah watak yang anda akan mainkan dalam akting perjuangan ini? Bisa pegang? Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Dominic Irman Fitri. Saya melakonkan watak Aiden dalam teater perjuangan ini. Dan antara cabaran dalam melakonkan watak Aiden aku tanya nama je. adalah Aiden perlu membawa satu watak dan personaliti seorang yang sangat psycho. Walaupun dia marah, walaupun dia sedih, dia cemburu, gembira dan sebagainya. Itu antara cabaran utama melakonkan watak seorang Aiden. Ya, aku tak ada bagi.
Okey, kita akan interview orang seterusnya. Ialah Assalamualaikum. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiah Alisha binti Syekh Rizwan bin Mat Rashid bin Uthman. Panjangnya. Ya. Okey, anda memainkan, maaf, ada flyer. Okey, anda melakukan watak apa? Oh, dalam perjuangan ni saya melakonkan watak seorang polis wanita, tetapi saya adalah polis yang membelakangi orang Melayu sendiri. Tak sedar diri rupanya. Bagi kacang lupakan kulit. Ini bagi mushroom melupakan hujan. Ya, sebenarnya saya isi yang lupakan kuku. Bagus sangatlah tu. Rasanya muka dia familiar Muka dia macam familiar. Tapi tak apa, kita abaikan, dia tak penting. Dia minor karakter je. Bagi minor. Seterusnya, nama diberi? Nur Ainisha binti Nur Razli. Lakonkan watak apa? Watak apa yang ditembak oleh kumpulan polis. Sadisnya. Mesti tak jumpa true love lagi sebab tu mati. Ada lelaki kat rumah. Astaghfirullahalazim, saya pun lelaki. Okey, seterusnya kita akan interview orang di sini. Nampak ke? Kau tak nampak? Nama diberi? Nama Daniel. Apakah watak yang akan anda lakonkan pada hari ini? Saya ada watak penjual lah. Apa ni? Jual diri ke? Jual apa? Jual macam yalah barang-barang dulu-dulu. Macam Barang dulu-dulu. beras, tikar, Beras. kain batik. Beras. Faham? Okey, seterusnya kita akan interview gadis di sini. Nama? Nama saya Emma. Panggil Emma. Okey, nama Emma panggil Emma. Apa beza dia? Lakonkan watak apa ya? Saya melakukan watak yang paling penting sekali. Yelah, watak apa? Tahu penting lah. Watak apa? Saya watak yang menyokong Zainab daripada jauh. Saya Itu hari bukan Zainab tu curang dengan suami dia. Inilah dia kalau kita tersalah sokong orang. Okey. Boleh saya beritahu watak saya. Memainkan watak yang akhirnya berada di jannah lah. Alhamdulillah. Foreshadowing Okey. Seterusnya kita akan interview orang di sini. Tengok muka dia menyampah. Bukan itu. Oh, nama. Maaf dia. Nama saya Hana. Lakonkan watak apa? Polis. Polis. Sejak bila kita ada kata ganda untuk polis-polis ni? Okey. Itulah je. Itulah je ikut. Bye. Saya Bunawak. Tak ingat. Tak ingat sebab saya masuk juga. Tak nampak pun awak kat situ. Oh my god, slay. Tak, tu dia cakap kacau. Okey, kat dulu. Okey, kita kacau. Macam nak mampus sangat dah aku ni. Janganlah record saya. Malu. Okey, seterusnya. Rasa macam mengacau sesuatu yang tak patut dikacau. Assalamualaikum. Nama? Bisu agaknya. Iklan Subway. Ting. Assalamualaikum. Nama? Nama. Hakim. Sudah selesai. Kalau tak faham, maknanya anda kena belajar bercakap. Kena dari mana ke dari sana? Assalamualaikum. Dah kenapa interview ni? Assalamualaikum. Nama? 我的名字是窦书飞，哦，是吗？我是啊，
不明白我讲什么，但是如果你们明白啊，我是很帅哦。我不明白啦。对对。好lah. Malas nak tunjuk skill. Oh. Dia dah curi. Dia curi saya punya. Jadi saya kena kejar dia. Kembali kita dalam berita perjuangan. Apa kata anda? Saya tidak tahu. Sangat hamba. Okey, mari kita skip. Hari ini kita akan interview dua orang di sini. Persoalannya, adakah mereka orang atau orang jadian? Mari kita saksikan sama ada betul ke tidak. Bapak, Nama-nama Faiz nama dia. Sangat misteri. Sungguh misteri. Bagaikan awan yang wujud di langit kita. Sangat misteri. Watak yang dimainkan? Orang mati. Dia kata Martin? Orang mati. Ya Allah, patutlah rasa lain semacam. Rupa-rupanya aku dekat alam barzah dah. Lari dulu. Okey. Dan kita akan teruskan interview kita pada hari ini kepada saya ada fee. busybody agaknya. Kat dulu. Pembelut? Apa maksud kau pembelut? Bukankah dia sedang berjuang menentang Inggeris, mempertahankan agama kita, bangsa kita, tanah air kita? Apa maksud kau ni? Aku tak faham. Hei, berjuang? Berjuang maksudnya? Pembelut? Apa maksud kau pembelut? Bukankah dia sedang berjuang mempertahankan tanah air kita daripada Inggeris? Berjuang? Berjuang maksudnya? Sudahlah budak. Sama agamamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. And actresses. Costumes and props. 2. Okay, next. 3. Perjuangan. 3. Gelak. Nak gelak lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kau tak tahu suami kau itu pembelut? Dia telah bunuh ramai anggota polis. Dia telah membela Sultan. Mana suami kau? Pembelut? Apa maksud kau? Bukankah dia sedang berjuang menentang Inggeris, mempertahankan tanah air kita, kampung kita, bangsa kita? Apa yang kau maksud ini? Aku tak faham. Berjuang? Bukan berjuang namanya. Kalau perintah Sultan pun, dia tidak ikut. Mana suami kau? Perintah Sultan kah? Perintah kafir laknatullah. Kau orang agama Islam. Kau tahu apa yang kau buat ini berdosa. Tapi kenapa kau masih lakukan kejahatan untuk ini semua? Astagfirullahaladzim.
One last chance. Your husband. Oh, are you scared? She's scared. Beautiful Malay. 24 with me. Your husband. Yes, yes. Bagi tahu sajalah. Aku tak makan mati di sini. Are you ready? You keep giving my love. One damn last chance. Where is your husband? Poor lady. Couldn't pull the trigger. She had to die to protect her own religion and husband. She loves her husband so dear, guys. So kita tengah tu, korang terus clear kan. Maknanya kalau nak beli, time kau nak lawan tu, kau dapat nak jump. So nanti kita duduk stable lah. Kau pergi dulu. Babak Umairah bunuh diri pada akhirnya. Depan tu dah kira pasal banyak. Buah-buah tu setik je. Itu satu buah je. Kalau kita nak gilir kan. Bukan Ada mayat lipas kat situ tadi. aku wonder ni. Dia boleh tajam tak ujung ni? Dia tak tajam ni. Tajam saya. Kalau tak tajam apa faham? Sekarang ni kita orang tengah main rehearsal. So this is the backstage. Kejap kau seorang, kejap dia seorang. Tadi Arjuna kena pukul. Alah nak nangis dah. Sedih dah mak. Arjuna dah mati ke weh? Mak pada teruskan perjuangan kita. Ya Allah. Korang jangan terlalu panik, jangan terlalu down, jangan terlalu happy jugalah. Kita ni kan UIA, kenalah wasatiyah gitu kan. Tahu wasatiyah? Keseimbangan. Masya-Allah. UI dapat grade berapa? Masya-Allah. UI 2A juga kan? Next time lah. Next time A juga kan? Amin. Okay. Alright, actors lah. Untuk lighting dengan sound pun, I faham malam ni first time kan korang betul-betul play around. Potong. Sekejap Afina. Ira lah potong. Afina. Dah, potong muka ni. Saya pak. Nak muka tu, nak muka ni, nak muka tu. Lah. Hey. Sini masuk sebelah. Nami. Ha? Ayo Umi. Ayo. Hati mengisytiharkan Tepi. hari ini kita berjuang demi Dudus UIA. Allahu Akbar. Mak terbalik. Baik. Tengah-tengah. Pusing buku. Yey. Tidak dah kena. Yes. Nak muka ni. Allah baik orangnya. Tak. Okey, Mak Leha, apakah perasaan anda? Hari ni rasa makin tua sebab makeup. Lepas tu rasa chaos. Dan rasa terima kasih kepada ni. Kau tak macam ikan kan? Kau jangan. Nampak tak muka dia? Tak nampak you, dia punya husband. Terima kasih kepada Tok Sufi kerana membelanja kami semua kek, brownies, even tanpa rasa.
and she Lelap lah. start so good. Yes. Ya. Please give some comment. Sabar. Okay, baru cantik. Pink tak ada. Ayu. Mengapakah dengan kau, Ayu? Ayu jalan pantang pun still berlari. Ya. Berkejaran bersama Andika. Tapi malangnya Andika sudah tiada. Mana Ya, kan anak dia Andika? di sana. Itu bukan Andika, itu Badrul sama Aljuna. Itu anakmu dan bakal. Ha, nak tahu apa? Nantikan. Teater Perjuangan. Bakal calon-calon underground. Masya Allah. Okay, so bye. Comel gila. Memang ada yang tak pergi audition, memang tak ada yang hantar audition dan sebagainya. Tapi korang pun dah 2 bulan dengan kami. Sama-sama kita dah penat, sama-sama kita dah lelah. Penat dan lelah. Dia tak kau nak go waste macam tu je. Tak kau tak nak go all out esok. Besok D-Day. Right? Bahagian teknikal dan sebagainya semalam apa yang terjadi, don't worry about that. Malam ni kita cover. Boleh? Right. Apa lagi satu kita nak cakap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ni alhamdulillah semua okey. Bukan setakat okey, terbaik. And macam ni jugalah kita nak hari Sabtu nanti, which is esok. Okay. Betul ada certain watak yang tak ada malam ni. Kita tak boleh nak cakap apa. Maybe dia busy.